Polah. Takkan tak suka kot. Assalamualaikum semua. Okay, dah lama tak meeting kan. So hari ni, oh lama pun tak busy macam ni kan. Tak? Lama gila. Lama tak rasa busy macam ni. So hari ni ada benda yang saya nak bagi tahu, nak umumkan. That's why saya panggil semua datang hari ni. Okay, untuk pertama semua, Aqil is back. Polah. Takkan tak suka kot. Aqil, welcome back. Welcome back. Tapi macam mana pun kena mula pada bawah balik. Okay, so baju merah. So Aqil akan tolong Sati lah. Sebab sekarang Sati pun tak ada orang nak bakar kan. So Aqil yang akan handle lah. Okay, so and kita akan meringankan beban Amata sebab dia terlalu banyak beban. Korang boleh tengok muka dia penat semua. So Aqil akan bantu. Kita akan pecahkan. Aqil akan tolong beli barang-barang dekat Lotus. Lagi? Spimat. Betul? Lotus dengan Spimat lah kan? Lotus depan rumah tu datang sini ambil Spimat tu tak? Atau pekan sahaja. Boleh? Boleh So tak adalah penat sangat. Saya tak ada tolak apa-apa. Benefit semua sama. Still sama. Alright. Okay? Sebab saya nak meringankan beban. Saya tak nak bagi korang penat. Saya nak korang kerja lama. Okay? So bila Aqil dah nak comeback, so saya dah fikir banyak benda lah. That's why semalam saya cakap dengan Yaya dengan atas, sebenarnya saya dah plan something. That's why kenapa saya boost. Saya panggil orang datang buat marketing. Orang tu datang sini, Pak Wi datang sebab korang kena get ready lah. Hari ni tak ada marketing model macam ni. Tahniah Aqil, welcome back. Okay. Right, thank you. Tahniah, thank you. Thank you sudi datang balik Pak, Aqil pun dah come back. Okay, korang jangan dia daripada dulu. So